Tapi nampaknya tahun ni agak terganggu sedikit persiapan kita kerana ada perhimpunan bersih. Kalau kita tengok di sebelah kiri saya ni, dia orang tengah berhimpun. Jadi peralatan-peralatan saya, barang-barang saya untuk persiapan nampaknya terjejas dan kerja-kerja tidak dapat kita laksanakan dengan lancar dan licin. Kalau kita bandingkan dengan tahun lepas, sebenarnya kalau pada hari ini kita dah siap sebahagian besar, at least 80%. Jadi kalau tuan-tuan tengok hari ini, kita nampaknya baru 50% persiapan kita. Kerana sejak semalam, banyak jalan yang tutup, peralatan-peralatan saya tak boleh masuk dan persiapan kita terkendala. Jadi saya menyerulah kepada perhimpunan bersih ni, kalau boleh berilah kerjasama. Sebab sambutan Hari Kebangsaan ni bukan untuk sesiapa, tapi untuk rakyat Malaysia keseluruhan. Kita sebagai rakyat Malaysia kena beri kerjasama dan kita sambutlah Hari Kebangsaan ni dengan penuh semangat patriotism. Dan sebenarnya kalau mereka dapat memberi laluan pada kita boleh siapkan seluruh kerja-kerja kita pada sebelum menjelang malam. Tapi saya nampaknya, saya pun tak pasti bagaimana kita nak buat. Walaupun kita minta kerjasama polis lah untuk membantu kita dalam menyediakan persiapan yang rapi untuk sambutan pada pagi esok. Kita lebih kurang dalam 17 jam lagi untuk menyediakan persiapan sepenuhnya. Jadi saya berdoalah kalau boleh persiapan kita ni kita dapat teruskan dan kerja-kerja kita dapat kita selesaikan.